Okey. Cikgu duduk je. Saya banyak yang saya nak cakap, tapi saya rasa saya tak mampu. Saya tak mampu nak bercakap panjang. Cuma saya nak maklumkanlah secara formal, apa macam ni nyebut tau. Macam ni nyebut secara rasmi. Sebab 2-3 hari ini saya berahsia. Saya berahsia dengan guru-guru, dengan sesiapa saja. Walaupun saya dah tahu saya akan dipindahkan. Saya memang dah tahu di mana tempat saya akan dipindahkan. Tapi saya sengaja menyembunyikan dululah. Saya tak mahu membawa hati.